الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mana sambungan dia? Wa biniyati qat'i salah. Siapa tanda? Kalau tak silap, muka surat 21, wa biniyati qat'i salah. Ya begitu. Siapa tanda? Situ. Muka surat 21 atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa biniyati qat'is salah wa bita'liki qat'iha bi syai'in wa taraddudu fi qat'iha alladhi yalzamu fihi niyyatul imamah arba'un al-jum'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'atan wal mutaqaddamatu fil matar. Tengok situ dulu. Kata dia wa biniyati qat'is salah. Kita masih dalam perbahasan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Setengah daripadanya ialah wa biniyati qat'is salah, dan ke-13 niat memutuskan sembahyang. Dia niat nak berhenti, ataupun dia niat pada rakaat yang pertama dia nak keluar daripada sembahyang pada rakaat yang kedua. Aku rasa aku nak keluarlah rakaat yang ketiga nanti. Ataupun dia niat nak keluar, niat nak putus. Bila dia niat nak putus, dia tak boleh patah balik di dalam rakaat pertama tu sendiri, ataupun niat nak putus untuk rakaat yang kedua. Dia kata nanti rakaat kedua aku nak putus, terputus pada ketika itu juga. Maka memberi mudarat. Habis. Dia seperti mana kalau seorang tadi dia niat dia nak kufur esok. Esok aku nak kufur, sekarang kufur dah. Hari ni tak lagi lah, esok ataupun tahun depan aku nak kufur. Waliyazabillah, kafir. Kalau dia kata rakaat kedua aku nak batalkan sembahyang, batas pada masa itu juga, melainkan kerana uzur. Uzur mana? Lupa. Dalam duduk sembahyang niat nak pergi ambil sesuatu tapi tak jadi, niat putus lah. Kalau macam tu maknanya niat putus. Dimaafkan kerana lupa. Dia tak termasuk niat memutuskan dengan tak termasuk niat nak membuat perkara yang batal. Nanti rakaat yang kedua dia nak buat suatu perkara yang batalkan sembahyang. Adakah batal seperti itu? Tidak. Perkara yang batalkan sembahyang, kalau dia niat nak buat, selagi dia tak buat, tak akan batal. Nanti rakaat kedua aku nak korek hidung, tak batal selagi dia tak buat. Itu kalau dia niat nak membuat perkara yang batalkan sembahyang. Tapi kalau dia niat nak keluar sembahyang, buat tak buat pada itu juga dia jadi batal. Seperti mana dia niat nak kafir
esok hari. Sekarang tu juga dia jadi kafir. Waliyazabillah. Itu. Wa bi ta'liqi qat'iha, atau menggantungkan, memutuskan sembahyang. Dia panggil ta'liq, menggantungkan. Bi syai'in, dengan sesuatu. Menggantung lagu mana? Dia kata nanti masa semayang tu ribut. Dia kata nanti kalau hujan aku nak ambil kain, aku nak berhenti daripada semayang. Dia tengah semayang, Allahu Akbar, tiba kau bunyi kilat. Dalam hati, kalaulah hujan turun, aku nak batalkan semayang. Batal berkata itu juga. Tu kadang-kadang syaitan dia main kita. Batal pada ketika itu. Itu. Niat mentaklik, menggantungkan sembahyang. Menggantungkan, memutuskan sembahyang dengan sesuatu. Kalau macam ni, kalau begitu, aku nak batal. Kalau jadi macam ni, aku nak batal. Kalau batal. Walaupun tak jadi pun. Contoh dia kata apa? Kalau rakaat kedua ni, kalau hujan turun pada rakaat yang kedua, aku nak batalkan semayang. Dia pun tunggu main rakaat kedua, tak hujan. Dia pun teruskan semayang. Tak. Batal. Walaupun tak berlaku hak benda yang dia taklik digantung tadi. Dia kata apa? Kalau aku semayang, kalau Karim lalu depan aku nak batalkan semayang. Karim lalu atau tak lalu, batal. Tu taklik. Walaupun perkara yang mustahil adat. Dia taklik dengan perkara yang mustahil adat. Mustahil adat mana? Kalau semua pisau tak boleh memutuskan sembahyang, bermula yang mesti padanya, pada suatu itu, niyatul imamah, niat menjadi imam itu 4. Dia kena niat jadi imam. Dia tak boleh ni kalau dia tak niat jadi imam. Niat imamah ni pada ketika takbiratul ihram. Dia wajib kena niat. Dia kena niat jadi imam. 4 daripada jenis semayang. Yang mana semayang ni, yang 4 ni semayang yang tidak sah kita semayang seorang diri. Kita nak cam gini. Semayang tu tak sah semayang seorang diri. Tak sah semayang seorang diri. Lalu tu imam tu dia tak nak imam. Batal. Semayang tadi tak sah. Tapi kalau semayang tu sah, kalau semayang seorang diri, kita semayang tasbih berjemaah, semayang sunat yang lain berjemaah, boleh. Tak ada masalah. Kurang elok tapi boleh tak? Sah tak sah? Dan dia tak niat pada ketika takbir pun boleh. Macam semayang jemaah ni, boleh imam tak niat. Kalau kita yang tak tahu dapat. Dan boleh imam dia niat selepas daripada dia takbir. Dia takbir Allahu Akbar. Lepas tu baru dia niat menjadi imam. Boleh. Mana dia cerita ni niat pada ketika takbiratul ihram. Semayang yang tak sah kita buat dengan seorang diri. Pertama al-jum'atu. Pertama sembahyang Jumaat. Tu sembahyang Jumaat. Jum'ah ni boleh baca Jum'ah, boleh baca Jum'ah, boleh baca Jumu'ah, boleh baca Jumi'ah. Kalau kita kadang-kadang niat usalli fardu jumu'ati, boleh baca Jum'ah. Jum'ah tu paling popular Arab, Jumu'ah. Tapi kita ikut bahasa Jum'ah. Kalau tanah Melayu kita ni Jum'ah. Tapi kita sebut Jum'ah, tapi kita sebut Jumaat.
Jumaat tu satu lorah daripada Jumaah. Boleh baca Jum'ah, Jumu'ah, Jumaah. Jumaah ni jadi Jumaat ni. Saja aku semayang Jumaat. Jumaat tu pun tak kena dari sudut dari sudut tajwid pun. Mana boleh baca Jumaat? Jumaah lah. Tapi kita semayang Jumaat ataupun Jumi'ah. Jum'ah, Jum'ah yang popular. Jum'ah ataupun Jumu'ah ataupun Juma'ah ataupun Jumi'ah. Boleh baca apa wajah. Macam Jibril lah. Boleh baca Jibril, boleh baca Jibrail, boleh baca Jibrail, boleh baca Jibrail, boleh baca Jibrin, boleh baca Jabrin. Jangan kata Jibril saja, Jibril tak sah. Dia ada 10, 15 lurah Jibril, saya tak ingat. Mikail juga. Mikail, 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 Mikal. Mikala dalam Quran tu. Mikal tu Mikail. Itu dia panggil lurah. Lurah-lurah. Nama-nama malaikat. Itu nama malaikat, nama-nama malaikat yang lain. Jumaat gitu. Boleh baca Jumaah, boleh baca Jum'ah, boleh baca Jumaah, boleh baca Jumi'ah. Kita pun nak tengok kawan sebelah usalli farda Jumi'ah. Dia pas semayang tepuk kita, apa niat tak betul. Kamu tu mengaji tak habis. Macam semayang sunat subuh. Sunat subuh boleh panggil sunatul barat, boleh panggil sunatul fajar pun boleh. Usalli sunatul barat. Sunat subuh tu. Sunatul barat apa mana? Aku semayang sunat sejuk. Nak perkenal kawan lagi, kita terjemah tu saja aku semayang sunat sejuk kerana Allah. Dia marah pas semayang apa ni, bid'ah apa ni? Semayang sunat sejuk. Boleh. Usalli sunnatal barat. Usalli sunnatal fajar. Tu mengaji dia kena banyak. Dia kena banyak, orang tak boleh tipu kita dan kita boleh tipu orang. Kita nak perkenal orang boleh. Pertama semayang Jumaah. Tu imam kalau tak niat imam tak sah ni. Tu tak sah. Walaupun bersama makmum yang 40 orang atau lebih daripada 40 orang. Walaupun makmum ramai pun tak sah. Tu. Dia kena niat imam. Dia kena niat imam. Sebab semayang Jumaat dia tidak boleh semayang seorang diri. Dia mesti berjemaah. Nak nama berjemaah mesti kena ada imam dengan makmum. Kalau tu imam tak niat, mana jadi? Makmum itu juga. Makmum kena niat makmum kena niat makmum. Kalau kita semayang Jumaat tak niat makmum tak sah. Tu imam tak niat imam tak sah. Sebab namanya semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni semayang berkumpul. Semayang beramai-ramai tu Jumaat. Ada juga fatwa-fatwa kalau Ibnu Hazmi boleh semayang seorang diri Jumaat. Ibnu Hazmi semayang seorang diri. Senang. Duduk atas katil khutbah seorang diri. Ittaqullah tak boleh baca ittaqullah lah. Wahai aku, takutlah kepada Allah. Lepas tu semayang atas katil. Pelik-pelik Ibnu Hazmi ni. Tu. Mazhab kita mesti 40 orang. Bahkan mazhab lain lagi dahsyat, lebih lagi pada tu. Mazhab Malik lebih lagi, 60 kalau tak silap sekurang-kurang. Kita 40 orang sekurang-kurang. Wal mu'adah, dan kedua sembahyang 5 waktu yang diulangkan. Sembahyang 5 waktu yang diulangkan. Kerana apa? Kerana sembahyang 5 waktu ni mana disuruh buat 2 kali. Dia mana boleh buat 2 kali. La salata fi yaumain marratain.
Tidak ada semayang pada satu hari 2 kali. La salata fi yaumain marratain. Tidak ada jenis semayang 2 kali dalam sehari. Mana tidak ada jenis zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali. Cuma kalau kita nak buat boleh 2 kali. Kita semayang seorang diri, lalu kita tengok mereka buat semayang jemaah. Kita nak buat atas dasar nak jemaah, boleh buat 2 kali. Dia panggil semayang mu'adah. Oleh kerana kita nak berjemaah, kena niat jemaah. Kalau kita tak niat jemaah, kita telah semayang 2 kali dalam sehari. Kita telah membuat satu perkara bid'ah yang cukup besar. Kita telah menambah semayang 2 kali. Mana ada orang semayang tu 2 kali? Kan? Sebab tu kalau kita nak ulang, kita nak mu'adah, wajib ataupun dia tadi jadi imam. Dia wajib kena niat imam. Sebab atas dasar dia nak jemaah. Kalau atas dasar saja-saja dia nak sembahyang 2 kali tanpa berjemaah, bagi saya haram tu. Sebab Nabi tak bagi. Kita telah main-main dalam sembahyang. La salata fi yaumain marratain. Tidak ada jenis sembahyang 2 kali dalam sehari. Maksud jenis sembahyang ni, zuhur tak ada 2 kali, asar tak ada 2 kali, walaupun 5 waktu, 5 kali sembahyang. Tapi sembahyang lain-lain, dia tak mau satu jenis sembahyang 2 kali, 3 kali. Kalau tidak, kita telah mencipta sembahyang. Tapi atas dasar kita nak berjemaah, makmum kena niat makmum, imam kena niat imam. Itu dia panggil sembahyang mu'adah. Jaga kitab ni kecil-kecil, tapi jangan kita silap faham. Dan kedua, sembahyang 5 waktu yang diulangkan, sembahyang mu'adah. Tu. Kenapa? Jemaah tu kerana dia mengharapkan pahala. Tu, dia mengharapkan pahala. Pahala jemaah ni. Wal manzuratu jama'atan. Dan ketiga, sembahyang yang dinazarkan akan berjemaah. Dia nazar, kalau aku boleh sesuatu, aku nak sembahyang berjemaah. Aku nak sembahyang berjemaah, kena sembahyang berjemaah. Kalau dia jadi imam, kena dia imam. Lalu kita duk bahas imam, bukan makmum. Makmum sama juga. Kalau dia kata dia nak sembahyang berjemaah, sama ada dia jadi makmum, dia nanti orang lain jadi imam, dia jadi makmum, ataupun dia tu kena jadi imam, orang lain jadi makmum. Dia tak boleh dia sembahyang, dia tak nak imam, ada orang lain ikut di belakang dia. Sebab apa? Dia masih belum menunaikan sembahyang nazar dia, kerana dia bernazar nak sembahyang berjemaah. Kenapa dia kata begitu? Kerana sembahyang jemaah tu bukan wajib. Dia kalau kita nazar benda yang wajib, itu tak boleh. Mana? Kalau aku dapat sesuatu, aku nak sembahyang maghrib, kan? Tak payah duduk nazar, memang hang dah sembahyang pun, kan? Tapi dia tak, kalau aku dapat sesuatu, aku nak sembahyang maghrib berjemaah, dia kena sembahyang berjemaah. Kalau orang tolak dia jadi imam, dia kena naik imam. Kalau tak naik imam, tak pakai sembahyang dia tadi ni. Maknanya niat nazar dia tadi tak terlepas. Mayang tu tak apalah, nazar dia tadi tak terlepas. Dan ketiga, sembahyang yang dinazarkan akan jemaah. Wal mutaqaddamatu fil matari. Apa kata dia? Dan keempat, sembahyang jamak takdim. Sembahyang jamak takdim pada ketika hujan. Dia boleh dalam kitab fiqh, tapi bagi mereka yang selalu pergi sembahyang berjemaah lah. Tak tadi, sembahyang nazar, mana lagi tadi? Sembahyang mu'adah. Sembahyang tu sah. Sembahyang mu'adah
dia semayang tak nak jadi imam, atau dia tak nak jadi makmum, semayang tu sah tapi berdosa. Dia berdosa sebab dia mencipta. Tapi dia niat ulang, bukan dia nak buat 2 kali, dia nak ulang. Berdosa tapi sah. Kalau semayang nazar, dia semayang tu dia niat nak semayang berjemaah. Kalau dia boleh dapat sesuatu. Tapi dia tak nak berjemaah, dia tak nak jemaah, dia tak nak imam. Semayang tu sah, tetapi berdosa dan nazar tu tak terlepas. Ini masalah ini pula al-wal mutaqaddamah. Kitab kecil ni walaupun kitab dia kecil, tapi dia perlu kita kena lalui kitab besar baru kita boleh baca dia. Ni lagu mana semayang yang ditakdimkan pada ketika hujan. Semayang jamak takdim ketika hujan. Dalam fiqh, bila kita ni selalu sembahyang, kita tak pernah tinggal semayang berjemaah. Bila tiba kita pergi ke masjid waktu maghrib, tiba-tiba hujan lebat. Hujan ni selalunya kena pula hujan tu pula dekat-dekat nak isyak. Atau hujan tu dah hujung maghrib. Atau memang hujan ni jenis hujan lama. Kalau dia balik rumah, kalau dia balik, dia tak boleh balik lah. Dia tak boleh sampai dah. Kalau dia balik, dia basah. Jadi macam mana? Dia boleh semayang jamak siap. Dibenarkan. Tapi masalah kita sekarang ni payahlah. Sebab dulu mana ada payung. Dulu pakai daun pisang. Jauh dengan gelap. Tambah Isya pula gelap dengan hujan. Kita naik kereta. Dulu dia kata kalau kita balik, kain kita basah. Kalau ditakdirkan basah, dibenarkan dia buat jamak dah. Kita nak basah pun naik motor. Kita naik motor, naik kereta. Lebih baik kita jangan buat dah ni. Dia bukan satu benda, dia bukan menjadi rukhsah untuk kita dah. Tapi kalau tahu mana jadi kesukaran ni sebab kereta pun tak ada dan sebagainya, kita selalu sembahyang jemaah. Kalau kita balik tak sempat basah, maka boleh kita buat jamak. Tapi hanya jamak takdim, jamak takhir mana boleh. Ambil Isya. Ambil Isya tak di maghrib. Jamak takhir lagu mana kita mana tahu. Masa kita jamak takhir tu hujan atau tidak. Kita nak takhir itu sebab masa tu hujan. Jadi boleh kita ambil. Jadi atas dasar Islam bagi kemudahan kerana dia nak jemaah, kerana dia selalu tak tinggal jemaah. Jadi dia boleh buat jamak takdim. Jamak takdim. Tapi jangan dia buat jamak takdim kerana hujan, tapi dia tak sembahyang jemaah. Dia benarkan buat jamak takdim bagi orang yang selalu sembahyang berjemaah. Takut dia tidak dapat berjemaah kalau dia pulang, jadi dia benarkan buat jamak takdim. Tiba-tiba dia buat sembahyang seorang diri. Dia tak payah. Baik kamu balik rumah. Balik rumah tunggu Isya nanti di rumah. Nampak? Ni yang kata keempat sembahyang jamak takdim pada ketika hujan. Dia hanya termasuk juga salji. Termasuk juga hujan batu. Dan termasuk juga sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu kita. Kalau ditakdirkan kita balik. Ditakdirkan kita balik, kita tak boleh nak datang ke masjid. Maka dibenarkan. Habis. Syurutul qudwah ahada asyara. Bermula segala syarat ikut imam itu 11. Alla ya'lama butlana salati imamihi bihadasin aw ghairi. Jangan menyangka ataupun tahu ia akan batal sembahyang imamnya. Sembahyang batal imam tu dengan berhadas atau lainnya. Kalau dia tahu imam tadi sembahyang tak sah, nak ikut buat apa? Kalau kita niat imam, kalau kita niat bermakmumkan dia, haram sembahyang kita dan tak sah sembahyang kita.
Sebab apa? Dah kita tahu dia bukan, sebab kita tahu dia bukan sah jadi imam sebab ni sebab batal. Mungkin kadang-kadang tu imam tu tak sedar dia batal, tapi kita sedar. Dia tidur tak tetap papan punggung. Masa dia tidur mana dia sedar kata dia tetap tak tetap. Kita yang nampak. Dan kita tahu dia tadi ni tidur tak tetap papan punggung, tiba-tiba dia jadi imam, mana boleh kita ikut? Kalau kita niat ikut haram. Haram. Sebab apa? Sebab sembahyang dia tak sah, kita mengimamkan orang yang sembahyang dia tak sah, mana boleh? Tapi nak sembahyang sekali boleh. Kita niat, kita mufarakah. Kita tak berimamkan dia, tapi sembahyang sekali boleh. Berarti kalau kita anggap seorang imam tadi tak sah sembahyang dia, contoh apa lagi? Tu imam baca tak betul. Kan? Tu imam baca tak betul. Baca Fatihah tak betul, tak sah sembahyang. Kalau dia ikut, tak sah. Nak buat lagu mana? Dia takbir sekali, tapi dia tak niat makmum. Dia tak niat makmum, dia niat sembahyang seorang diri. Tapi kena pandai lah. Kena pandai tu kena bajet. Jangan bagi kita nampak, jangan bagi nampak kita ni mufarakah dengan dia. Kalau dia baca wadduha, kita baca wadduha. Kan? Dia turun sujud, kita turun sujud. Dia tak mau tunggu dia, tak mau. Dia tak mau kita berhenti tunggu dia. Itu tak boleh. Kita niat tunggu dia aja, batal selalu dah. Sebab apa? Sebab kita telah niat ikut, kita telah niat mengikut dia. Kalau at-tahiyah tu kita tak dengar dia baca cepat lambat. Tahiyah tak ada masalah. Kita innaka hamidum majid, tu imam tak salam lagi. Jangan kita tunggu saat. Tak boleh, batal. Innaka hamidum majid, kita salam pelan-pelan. Assalamualaikum. Jangan paling lah. Paling tu sunat je, bukan wajib. Kan? Tak sah paling. Lepas tu nanti bila dia beri salam, kita paling lah buat tengok sebelah. Tu boleh tak timbul fitnah. Kan? Tu imam assalamualaikum, kita pun tengok cicak sebelah. Assalamualaikum Allah, kita pun tengok beri sana. Tak ada niat apa-apa. Tapi jangan niat sembahyang. Kalau kita niat sembahyang, haram pula. Haram pula nanti. Melainkan itu jadi fitnah. Jadi fitnah sebab tu imam tu mungkin tak salah. Kalau tu imam ni memang kita tegur pun dia tak mau ikut, kita tegur dah kata salah, kita boleh kita boleh berontak macam tu. Dia benar kan kita buat macam tu. Supaya orang tanya kenapa kamu sembahyang macam ni? Tu imam sembahyang tak betul, sebab tu imam sedar. Tapi kalau kita saja yang beranggapan begitu, orang lain tidak, ataupun kita yang nampak kita duk bahasa tu imam ni tak sah sembahyang, kita buat kita saja, tak payah kita duk pergi tunjuk. Kita ni tak ikut tu imam. Sebab apa? Dia boleh mendatangkan fitnah. Sebab tu kalau kita berhadas dalam sembahyang, kita nak keluar, kita kena tutup hidung. Kita kena tutup hidung. Tutup hidung tu isyarat mana kita dah berhadas. Dia tak bagi kita keluar begitu saja, boleh. Kan? Tapi tak elok. Sebab bila kita keluar begitu saja, nanti akan mengganggu makmum lain khusyuk. Makmum lain kata apa? Tu imam ni tak sah ke lagu mana? Kan? Tu imam ni orang tak bagus ke? Ni ustaz pula keluar ni. Kan? Ke ustaz ni yang buat perangai. Kan? Dia duduk semayang begitu. Kalau tutup hidung, ni memang dia pekah kata, kalau tutup hidung maknanya apa? Dia buang angin. Kan? Dia buang angin. Walaupun tak bau pun. Bila keluar begitu, maknanya dia ni keluar dengan sebab batal. Bukan keluar dengan sebab dia marah kepada tu imam tak. Islam dia jaga sampai begitu. Jangan menyangka ia akan batal. Batal sembahyang imamnya. Menyangka pun masuk, tahu pun masuk, yakin mai. Menyangka pun tak boleh dah, apatah lagi tahu dan yakin. Jangan menyangka ia akan batal sembahyang imamnya. Kalau dia menyangka begitu, sembahyang tak sah. Tak sah
ikut tu imam yang makmum tadi mengatakan sembahyangnya itu batal. Contohnya mana? Seperti orang yang bermazhab Syafi'i mengikut bermazhab Hanafi yang menyentuh kemaluannya, ataupun yang bermazhab Hanafi yang mencium isterinya. Kan? Kita tak boleh cium isteri batal. Dia tengok dia tu mazhab Hanafi, dia pergi cium. Tapi kalau kita tak nampak orang yang bermazhab Hanafi ni membuat satu benda yang membatalkan dalam mazhab Syafi'i, kita boleh ikut. Nah, ada kata ulama boleh ikut. Kata ulama tak ikut pun tak apa. Mana ikut macam mana? Tapi dalam mazhab Syafi'i mazhab Hanafi macam biasa, yang kita takut ikut sebab ada perkara-perkara yang membatalkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi tak batal. Dan kita pun tak perlu tanya dia lah, kamu keluar tadi cium dah isteri, jangan tanya lah, ikut sudah. Ikut. Boleh ikut. Tetapi kalau kita tahu dah adat orang mazhab Hanafi ni, dia memegang kemaluan dia ataupun cium isteri dia, maka kita tak boleh ikut. Tu. Dan orang tadi bermazhab bid'ah. Dan etikad yang bagi kita, etikad tadi, etikad yang sesat. Macam mana kita nak ikut? Kan? Tuhan duduk di atas arah, Tuhan ada tangan. Tu tak payah dia ikut buat tu. Tak payah dia ikut. Tu ahli bid'ah sebenarnya. Etikad yang bid'ah. Lebih dahsyat lagi daripada kita baca Yasin ataupun kita sembelih binatang di tepi laut. Daripada kita kata Tuhan duduk bersila elok di atas arah. Mana lebih baik? Kan? Walaupun sembelih binatang di laut, jamu binatang tu, benda tu benda bid'ah, tapi dia tak seteruk bid'ah kita mengatakan Tuhan macam manusia berjisim macam kita. Itu satu. Au ghairihi, dengan berhadas, au ghairihi, ataupun lain daripada hadas, ikutlah. Dia membuat daripada perkara-perkara yang membatalkan. Lain daripada hadas, ataupun dia ni mazhab lain yang telah membuat sesuatu yang batal di sisi mazhab Syafi'i, ataupun dia ni akidahnya akidah yang sesat, ataupun dia ni memang ajaran sesat, kita tak boleh ikut. Sebab tu kita jangan peduli sangat. Jangan kita duk ambil berat sangat dengan Tok Imam ni. Kita jangan cuba duk cari sesuatu yang kita benci. Dia begini, Tok Imam tu, kalau kita benci dekat dia, kita ikut dia makruh. Tok Imam tu, kalau kita kata semayang dia tak sah, kita ikut dia batal. Tok Imam ni semayang dia batal, Fatihah dia tak betul, kita ikut dia tak sah semayang. Kita tahu Tok Imam ni jahat, Tok Imam ni kita marah dekat dia, makruh kita ikut dia. Makruh. Makruh kita ikut imam yang kita benci dekat dia. Batal kita ikut imam yang kita kata semayangnya tak sah. Itu kita sangka, bukan kita tahu, sangka saja. Tak boleh kita ikut. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha. Dan kedua, bahawa jangan beriktikad ia akan wajib qada sembahyang alal imam, atas imam. Makmum jangan mengiktikad wajib mengqadai sembahyang ke atas imam. Dia kata apa? Tu imam ni sembahyang dia ni kena qada ni.
Kalau semayang dia kena qada, kenapa kita ikut? Bila makna semayang imam ni kena qada, makna semayang ni bukan semayang betul-betul lagi ni. Hak betul hak nanti. Contohnya mana? Kita tahu tu imam tu dia bertayamum. Bertayamum ni gini. Bertayamum ni kalau tempat tu selalu ada air, tiba-tiba air tak ada di tempat tadi, maka dia bertayamum. Dia semayang, dia boleh semayang, tapi semayang tu kena qada. Dia boleh semayang dan semayang tu kena qada. Tapi tempat tu memang selalu tidak ada air. Tiba-tiba hari tu air tak ada, maka boleh kita boleh semayang tanpa perlu qada. Ataupun luka tadi kalau dibalut betul-betul pada tempat luka, betul-betul tu bukanlah asalkan dia menangkap. So kau nak, memang dia kena lebih untuk nak menangkap di antara luka yang duduk di tengah. Boleh. Dia tayamum, sembahyang tak kena qada. Tapi kalau dia balut lebih daripada sekadar yang memegang, yang menangkap ni, dia balut lebih. Tayamum tu kalau dia sembahyang nanti kena qada. Kalau dia tahu tu imam ni sembahyang dia kena qada, dia tak boleh ikut. Sebab sembahyang tu sementara, sembahyang sementara dia panggil. Sembahyang sementara. Nanti dia kena qada pula sembahyang tu. Kita tak boleh ikut dia. Kalau kita tengok makmum tadi ni, dia bertayamum, imam tadi bertayamum, kita tengok dia balut tu dia, kan? Tambah macam patah. Macam patah tu masalah. Dia balut terlebih. Tapi tengok doktor lah. Tapi kalau doktor dia akan lebih. Kalau doktor kata tak boleh, mereka kena lebih, Islam dia ikut doktor. Tapi doktor selalunya dia akan balut lebih. Bila dia balut lebih, hak tayamum patah tu nanti kena ulang balik. Kena qada balik semayang tadi. Ulang makna kena qada balik. Sahabat kata mudah peka ni. Baik. Itu. Satu lagi, orang yang semayang qada ni mana? Mereka yang kena ulang semayang seperti dia tayamum. Tayamum di tempat yang selalunya ada air, tiba-tiba hari tu air tak ada, dia tayamum. Tayamum tadi, semayang dia tadi kena qada balik. Ataupun dia tayamum kerana sejuk. Sejuk tak tahan nak guna air. Dengan sebab tu dia tayamum. Semayang tu kena ulang. Itu. Ataupun orang yang fakirut tahurain. Fakirut tahurain ni, air pun tak ada di tempat tu, tanah pun tak ada nak tayamum. Contohnya dia duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara, dia nak tanah tak ada, air pun air tak ada, dia boleh semayang. Dia kena semayang tu. Masuk zuhur dia kena semayang. Dia pergi semayang hormat waktu je. Lepas tu nanti keluar penjara dia kena qada. Tu. Dia kena qada. Orang yang fakirut tahurain. Sebab semayang mereka sebenarnya tak dibilangkan. Tak dibilang. Habis. Wa alla yakuna ma'muman. Dan ketiga, bahawa jangan ada yang diikut itu makmum. Jangan kita ikut makmum, ikut imam. No. Wa alla yakuna ma'muman. Dan ketiga, bahawa jangan ada yang diikut itu makmum. Ada orang sembahyang berjemaah, kita tak ikut imam, kita benci tu imam, kita pergi ikut imam tu. Kita pergi ikut makmum. Mana boleh? Dia sedang menjadi makmum imam ni, tapi imam ni seorang tadi dia benci. Dia pergi ikut di belakang makmum bagi imam ni. Allahu Akbar, dia pergi sembahyang belakang dia tu. Tak boleh. Kita tak boleh ikut makmum. Kita tidak boleh mengimamkan makmum. Senang begitu. Kita mengimamkan makmum. Dia jadi makmum orang lain, kita pergi jadi ikut di belakang dia.
Melainkan kadang ada setengah di kampung-kampung ada lebay-lebay ni, dia buat macam ni. Tapi macam tu boleh. Buat macam mana? Sama-sama makmum, tu imam bagi salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakat naik. Boleh kita seorang undur. Tapi hak depan ni kena pandai lah. Hak depan tu dia naik imam lah, undur ikut dia. Tapi kata ulama makruh. Dia undur sebab apa? Kalau tak undur pun memang dapat pada jemaah. Tapi ada juga kadang-kadang lebay-lebay dia buat macam tu. Dia nak bagi ada juga dia nak bagi ada juga rupa berjemaah, dia undur di belakang. Boleh tak? Boleh. Tapi kata setengah ulama makruh. Undur belakang. Dia undur belakang, jadi dia duduk di belakang lah. Kawan dia yang sebelah tadi jadi imam dia. Tapi dalam kawan dia menjadi makmum orang lain, dia undur di belakang tak boleh. Dia meniatkan kawan dia tadi imam tak boleh, selagi dia menjadi makmum. Sekarang ni macam-macam pun kita boleh tengok. Orang semayang ni macam-macam rupa kita tengok. Dan ketiga, bahawa jangan ada yang diikut itu makmum selama dia mengikut orang lain. Selama dia ikut orang lain, kita tidak boleh jadikan dia tu sebagai imam kita dan kita ni makmum bagi dia. Kerana dia mengikut orang lain. Dia mengikut orang lain. Dia imam, dia mesti, dia panggil al-istiqlal. Dia mesti bebas. Imam ni dia mesti bebas. Makmum yang kita jadikan dia imam, dia tidak istiqlal. Dia bukan bebas. Dia terikat dengan imam dia. No? Dia imam ni, min sya'nil imam al-istiqlalu. Setengah daripada imam itu, setengah daripada hal ataupun keadaan imam itu, dia mesti merdeka, bebas. Dia tidak terikat dengan siapa-siapa. Makmum, makmum dia terikat dengan imam. Nah, tu. Tapi ada juga berlaku begini. Makmum yang diragui, adakah dia tu makmum atau tidak? Tu. Diragui. Contoh kali kita tengok semayang ramai-ramai tu, contoh kali kita tengok di R&R selalu berlaku lah. Mana imam ni ah? Yang kan kadang-kadang ada jemaah yang masbuk. Tentu ada jemaah lain di belakang ikut. Tak tahu yang mana. Hak mana satu dia ikut. Kita tak boleh ikut semayang di antara pak-pak ni, ikutlah mana-mana pun. Allahu Akbar. Tak boleh. Kena ijtihad. Ijtihad ni confirm dulu yang mana. Jadi kita kena korban. Korban macam mana korban? Kita tengok mana yang Allahu Akbar. Ni baru kita kena. Tak boleh kita tengok, oh ni ada 4 orang. Ada 4 orang jadi makmum. Jadi masbuk. Imam salam dah. Ada puak lain pula mai ikut jadi imam di belakang 4 orang ni. Tapi sebenarnya hak ni kan ikut. Kita yang datang kemudian, mana yang imam ni? Pak ni mana yang satu? Kalau kita tak confirm pak ni mana satu, tak boleh kita semayang lagi. Kita kena ijtihad, kita kena pastikan mana imam. Kena confirm dulu. Kalau dah confirm dia ni imam, kita tengok dia baca deras, baru kita niat imam. Sebab kita nak jadi makmum ni, kita kena tahu siapa imam kita. Itu. Ni banyak berlaku. Dia tak boleh apa, 4 orang ni mesti imam salah satu ni. Aku niat makmum lah. Makmum di antara salah satu daripada 4 orang tadi. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Dia tak boleh buat begitu. Dia kena ijtihad dulu. Warabi'uha, dan yang keempatnya, mana tadi? Wala ummiyan. Dan keempat, jangan mengikut makmum yang bagus bacaan ni.
jangan mengikut makmum yang bagus bacaannya akan imam yang jelek. Jelek tu. Yang jelek, yang tak bagus bacaannya. Sama-sama tak bagus, tak apa. Hak nu telo, hak ni pun telo. Faham telo ni? Yang ni pun telo, yang ni pun telo. Tak apa, sama-sama telo. Hak ni tu imam telo dia ada. Tak boleh. Ni kadang dia belagak. Tu imam tajwid tak betul. Dia sendiri pun tak betul juga. Sedap. Orang mengajar tajwid dia tak mau belajar. Dia kata tu imam baca tak betul, dia pun tak betul. Yang tak boleh ni, makmum ni ahli tajwid. Dia pergi ikut imam yang bukan ahli tajwid dan memang baca tajwid tak betul. Kalau bukan ahli tajwid, baca tajwid betul tak apa. Dia musyafah daripada guru, baca tu betul, tapi tajwid, hukum tajwid dia tak tahu, ada juga macam ni. Kan? Hukum tajwid dia bukan tahu, tapi dia baca betul. Ada juga orang yang hukum tajwid dia tahu, tapi dia baca tak apa nak betul apa. Hukum tajwid pandai. Huruf iqlab, huruf idgham, huruf ikhfa. Tapi dia baca nanti tak betul. Ada juga. Tapi yang selalunya kan, biasa-biasanya kan, dia baca betul, hukum tajwid dia tak tahu. Banyak ni. Kan? Idgham ke apa dia tak tahu, tapi memang macam tu kalau jumpa dia baca macam tu. Kalau min jumpa dengan ba, aku baca iqlab. Kan? Bukan baca iqlab. Aku baca tutup mulut lah, buka sikit. Kan? Nah, tu. Tapi kalau tu hukum apa? Idgham ke iqlab, dia tahu? Kan? Tu orang tak tahu hukum tajwid, tapi baca betul. Ni kebanyakan kita banyak begitu. Kita baca tajwid betul. Baca tajwid betul, tapi hukum kita tak tahu. Nama kita tak tahu. Ini paling banyak. Ustaz-ustaz banyak. Macam ni. Tak sempat nak apa idgham mutamassilain lah, apa lupa dah habis. Yang penting aku baca Quran biar betul sudah. Ummi ni bacaan yang jelek. Bacaan yang bagus ni bukan suara sedap. Bacaan yang bagus ni maknanya tajwid dah betul. Imam tu qari, makmum tu ummi. Imam tu ummi, makmum tu qari. Ni masalah. Qari ni bukan macam Ismail Hashim. Bukan baca lagu sedap. Qari ni baca Fatihah betul elok. Baca Quran elok. Tu. Ni pun banyak. Sebab imam lah ni kan, elok dia tinggi, berebut dari imam. Padahal dia tajwid baca tak betul. Tu. Sebab tu kalau kita yang bahasa kita baca betul, kita lah kena jadi imam ni masalah juga. Dia tak mau jadi imam, tapi dia rajin komplain di masjid. Imam baca tak betul. Suruh dia imam, dia tak mau. Ni pun masalah. Sebab tu Fatihah ni dia kena belajar. Dia kena mengaji elok. Ummi ni orang baca Fatihah tak betul. Bukan Quran. Bukan Quran keseluruhan, Fatihah. Kalau nak semain Jumaat, dia mesti semuanya dia bukan ummi. Ummi ni apa dah? Fatihahnya baca elok. Itu ummi. Bukan ummi ni dia baca Quran semuanya bertajwid elok. Kan? Nak nama qari. Qari ni dalam bab semayang, Fatihah dia baca elok. Walaupun yang lain lintang bukang. Tu. Kita pun tajwid kena talaki. Fatihah ni kena talaki. Ni Syekh Quraim Rojeh mai kan. Datang sini ya malam. Malam ni sini. Syekh Quraim Rojeh. Syah Alam mana? Ini malam ni. Pagi tadi. Dapat ijazah dah ni. Dapat ijazah Fatihah dah. Tengok cara bacaan dia. Tapi sehari Syekh datang baca laju itu tak cukup. Dia kena pergi belajar talaki dengan guru. Fatihah ni. Yang ummi ni maknanya orang yang baca Fatihah tak betul walaupun surah lain dia baca betul. Tu dia panggil ummi. Kalau bab Jumaat,
Kalau sembahyang Jumaat, kalau kata dalam masjid tu semua baca Fatihah tak betul, tak sah sembahyang Jumaat. Dia mesti 40 orang tadi, dia mesti qari. Qari ni baca Fatihah elok. Tu. Bila kita belajar fiqh macam ni, kita kata susahnya. Bukan susah, sebenarnya kita yang jadi ketinggalan. Kita lah menganggap benda tu remeh, sehingga bila disuruh buat dengan elok balik, kita rasa susah. Kan? Macam mana kita tengok orang perempuan tak pakai tudung. Kan? Kita dah tengok macam tak susah. Tapi bila disuruh kembali orang perempuan pakai tudung di Malaysia kita ni, kita anggap Islam ni punyalah payah. Cuba kita ajar daripada awal semua pakai tudung. Tak payah. Sembayang begitu juga. Kalau kita mengaji cara pondok, memang susah sembayang. Kan? Tapi kalau cuba kita buat bagi istiqomah daripada kecil, masyarakat semua itu, tak payah. Tak payah. Kita tadi di Kampung Baru, kita mengajar haram tanpa nyamuk. Terkejut tu. Haram tanpa nyamuk tinggal di dalam masjid. Sebab kita tinggal bangkai. Terkejut. Kalau hak baru belajar tu, nyamuk pun tak boleh tampar. Kan? Tapi sebenarnya ada yang lama-lama, yang tua-tua dia jumpa saya. Ustaz betul. Ada Tok Gu dulu di sini, Kampung Baru kan ada ramai Tok Gu dulu. Ada kiai dulu kata betul, dia kata macam ustaz. Tapi dia kata, dia tanya tentang nyamuk. Dia kata, kalau saya sebut ni, kamu nak amal atau tidak? Tentang nyamuk ni. Dia kata tak haram tanpa nyamuk bagi mati tak dalam masjid. Dia kata teringat balik ustaz kata dia tak, Pak Kiai dulu di Kampung Baru. Lepas tu Pak Kiai tak mahu sebut. Bila sebut tadi, kamu tak percaya, kamu terkejut. Tak boleh tanpa nyamuk. Tu apa? Bangkai. Setiap binatang yang mati bukan dengan jalan disembelih, atau binatang tu tak boleh makan, kita sembelih. Atau binatang tu boleh makan, kita tak sembelih, mati. Atau binatang tak boleh makan, kita sembelih. Semua tu bangkai. Bangkai ni bukan yang duduk tepi jalan yang bau busuk tu. Bangkai ni setiap binatang yang mati tanpa disembelih. Lembu kena langgar kereta, berdabung pun mati, makai lah nama dia. Sebab tu saya kata, kalau kita nampak nyamuk, jangan tampar bagi mati. Picit dah bagi dia kakak duduk begitu, biar lagi kat dia. Kan? Bagi dia sakit, bagi dia jatuh, tak apa. Jangan tampar bagi mati. Tampar bagi mati, kita buang di bawah. Kita telah mencampak bangkai dalam masjid. Kita cabut bangkai. Kita nak tampar mati boleh. Tampar mati, pegang, pergi buang. Surau boleh macam ni, jauh juga ni. Nak kena lari. Kan? Kita pergi buang. Boleh. Kalau kita malas nak buang, tekan dia sikit, bagi ada putih sayap, biar dia ada. Dia nak mati, lepas tu ikut dia. Ada di Patani, di masjid-masjid di pondok, dilarang tanpa nyamuk. Kita tutuplah handset. Kan? Kalau handset buka bukan haram. Tapi dilarang tanpa nyamuk. Bila nyamuk jatuh, mati, kita tahu. Saya buat kias ni, kadang orang dia tak percaya. Saya kata begini, nyamuk bangkai. Bila ni kita pergi ambil air kencing sebesar nyamuk, kita calik di tiang masjid. Haram ustaz, haram. Air kencing sebesar nyamuk, calik di kita letak, kita tahu di dalam masjid. Haram tak? Haram ustaz, sebab najis. Bangkai pun najis. Nyamuk, binatang yang mati, cicak, kita tembak, pam, mati pun kita biar begitu, haram. Kita tembak boleh, pam, kita ambil pergi buang. Sebab bila cicak tu mati, bangkai. Bangkai bukan nanti bau busuk. Bila dia bangkai, kita telah mencemar masjid. Tu. Tapi kalau kita yang tak biasa belajar fiqh mendalam ni, teruknya ustaz ni. Nyamuk betul sampah. Sebab kita dah biasa. Benda yang luar biasa, kita dah jadi biasa. Ni masalah kita sekarang. Nanti akan datang lagi, susah ustaz nak ajar fiqh. Semayang pun dianggap susah dah. Datang masjid pun dianggap susah, nanti akan datang. Sekarang kita tak pasal susah. Sebab ustaz duk pertahan, kita duk belajar. Tapi sampai saat siapa pun tak datang masjid, lalu ada ustaz kata, kita kena sembahyang Jumaat. Kita kata apa? Islam ni ekstrim, Islam ni susah. Itu jadi sekarang ni bila kita lebih pondok duk cerita hukum macam ni, teruknya fiqh ni. Tapi orang dulu biasa lah. Nampak tak? Itu bab tauhid. Kita belajar tauhid, belajar sifat 20 mendalam. Susahnya ilmu tauhid. Orang dulu biasa lah ni. Ibrahim hafal orang kampung dulu. Sebut amrul itibari, semua faham. Tapi kita besok amrul itibari, Allah ustaz, susahnya. Sebab apa? Kita dah biasa dengan macam tu.
ilmu kita semakin nipis. Semakin nipis. Wa alla yataqaddama alaihi fil mawqif. Tanda situ wa alla yataqaddama alaihi fil mawqif.